Baiklah, kita teruskan untuk set yang keempat. Perlawanan akhir di antara Ustaz Fuad lawan Ustaz Abu. Iya, itu dia. Mata yang pertama. Amat rugi sekali. Wah, nampaknya Abu semakin agresif. Dia dah ketinggalan satu set. Nek. Oh, buai lagi. Wah, ugi. Buai serve. Serve tournament. Ya. Yeah. Berdetum. Dahsyat. Wow. Weh, ni kita tengok final daerah Kelang ke ni final peringkat kebangsaan ni? Dahsyat. Buai lagi, wah. 4 kali dah buai ni. Ui. Oh, wah, cepat sikit. Oh, sedap aku mula. Set keempat. 11-0 set keempat dimenangi oleh Ustaz Abu. Sekarang mata 2-sama 2-sama. Kita pergi ke set yang kelima, iaitu set penentuan. Kita tengok siapa bakal menjuarai di kejohanan Ping Pong Pekdis peringkat daerah Kelang 2025.